Ni nak buka balance shaft. Lepas tu nak tukar suspension exhauster depan. Belakang tak kot. Lepas tu tukar cover-cover dia. Settle dah. 3 hari. Nanti owner tinggal dalam seminggu lah kot. Owner tinggal kat ni seminggu. Kereta kat sini baru 3 hari. Kita nak buat balance shaft sekarang ni. So yang balance shaft ni macam biasa lah. Alphard, Vellfire, Camry dengan S5 pakai balance shaft. Tapi tak semua kereta pakai balance shaft tau. Macam engine 2.5 pakai lah balance shaft ni. Tak semua kereta cakap awal. So stay tune lah, kita nak buat job balance shaft kat sini. Ya betul. Mantap. Mana-mana yang nak datang restore kereta kan, daripada zero. Macam kereta ni, restore daripada zero lah ni. Buat macam-macam, baiki balik apa patut. Exhauster lah, bush lah, lower arm lah, balance shaft lah, auto filter, semua dia restore. Boleh roger kita. Cakap lah, boleh kita buat je. Punya susah buka ni. Hitam yang amat. So dah settle cuci, kita buka je housing balance shaft ni. Kalau korang tengok, hitam ben legam. Yeay. Owner nak tahu balance shaft ni wujud. Ni yang jadi macam ni. So dah condition macam ni. Ni kata dia fiber plastik tau gang, material dia. So kalau dah pecah macam ni, jawabnya makan modal. This one. Aduh, hai. Tak patut macam ni gang. Okay, ingat, jaga kereta korang elok. Lagi satu. Tengok minyak hitam dia. Legam. Ni orang tak tinggi minyak hitam. So, korang beringatlah, jaga korang punya minyak hitam. Jaga minyak hitam tu penting lah. Dan tahu juga barang kereta korang pakai apa. Jangan jadi macam ni geng. Sekarang kalau ada engine jam, datang sini, kenapa mahal sangat? Mahal. Dah tahu jawapan. Bye bye. Bye bye.